Tips bijak untuk bakal pengantin perempuan. Adik-adik yang nak kahwin, mesti dapat dinak emas sebagai mas kahwin. Dinak emas tu emas yang berkeluiran 999, bukan emas biasa-biasa. Nak lagi untung, kami kongsikan tipsnya. Dengar tu sampai habis. Mun adik-adik takut hilang daripada, save dulu video tu siap-siap supaya senang nak cari balik kelak. Langkah pertama yang tuan-puan perlu pula ialah daftar akaun Maskep Public Gold. Adik-adik boleh menabung secara konsisten 1 gram setiap bulan ataupun minimum RM100 sebulan. Cukup minimum 4.25 gram, keluarkanlah 1 dinar ke datuk dan jual kepada bakal suami ikut harga semasa untuk jadikan mas kahwin. Pastikan bakal suami tu habis bayar, baru beri emas dia. Bila dijawab kabul, suami pun hadiahkanlah 1 dinar tu sebagai mas kahwin. Untung sih, duit dapat, emas pun dapat. Jadi, apa tunggu lagi? Jom daftar akaun Maskep dan mula menabung emas hari itu. Nak menabung emas, tuan-puan boleh follow kami. Lepas saya isikan detail di back video di bawah. InsyaAllah kami akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.